Tio, ni aku dapat tukar speaker baru untuk kereta Volkswagen aku. Ngam ni, Tio. Ni kalau kantoi dengan bini kau, Mi, aku tak cover kau ni, Mi. Alah, dia takkan perasan ni lah. Confirm. Yakin kau ni. Aku yakin. Ni aku yakin. Mi, Apa benda? kau kalau tidur luar malam ni, kau jangan sibuk nak call aku tidur rumah aku, Mi. Perempuan tak kenal lah barang-barang ni, Tio. Dia kalau ada orang pecah rahsia je dia tahu. Kalau tak, dia tak tahu. Kau sampai 7 audio bangi ni, kau cakap apa dengan bini kau ni, Mi? Aku dah cover baik punya. Aku cakap dengan bini aku, speaker aku sebelah tak bunyi lah. So aku nak datang check kat sini. Ngam kan? Speaker tu lah bang. Ngam sangat ni bang. Kepala otak kau, Mi. Ni bukan kantoi dengan bini kau je ni. Ni jiran kau pun boleh tahu kau tekan speaker, Mi. Ni aku suruh buat baik punya, Tio. Kau tengok dalam bonet ni. Kali pandang nampak macam dapur gas saja, Tio. Kalau kita dah pasang kaki dia, kita tutup macam ni, dia takkan perasan. Nampak tak? Dia sebati dengan bonet aku tu, Tio. Nanti kat kereta kau pun boleh pasang kat ni. Active subwoofer MS10 RTB ni. Ngam ni. Apa yang ngam ni, Mi? Ngam lah kau tengok ni. Tak makan ruang langsung lah. Kau tengok. Boleh simpan barang lagi lah kat bonet kau kalau macam ni. Ni mana satu depan, mana satu belakang ni bang? Di depan. Oh, ini depan. Ni benda pula ni, Mi. Ini speaker pintu, Tio. MS100. Kita ada twin, kita ada mid bass 6.5 inci. Barulah padu sikit bunyi dia.